Kan ada satu, hai hamba ku, dulu kau buat macam gini kan. Hamba yang beriman dia cakap apa tau? Benar ya Allah. Waktu sekian kau ada buat gini kan? Benar ya Allah. 3, 4 kali, 5, 6 kali Allah tanya gini. Orang beriman dia cakap apa? Benar. Dia nangis. Terus Allah kata apa? Wahai hamba aku, ketahuilah sesungguhnya aku Tuhan yang Maha Pengampun, aku ampunkan dosa-dosamu dan masukkanlah dalam syurga. Sebab orang beriman dia jujur. Kalau orang munafik, daripada dunianya, akhirat dia akan terbawa dia punya sifat. Allah cakap dengan dia, ni kata orang munafik hari ni kau ada buat gini kan? Orang munafik kata apa tau? Tak, aku tak buat macam itu ya Allah. Allah tukar lagi, hari ni kau ada buat gitu? Tak, dia yang buat gini Ustaz. Kerana kita cakap dengan Allah 3, 4 kali. Terus malaikat cakap dengan hamba Allah ini, sesungguhnya hamba Allah ni tipu. Depan Allah pun dia berani tipu dan diumbankan neraka. Pasal orang yang beriman ni, dia kena ada sifat jujur dalam hati. Lagi-lagi jujur kepada Allah. Dosa cakap dosa, dan apa cakap apa. Okay? Jadi mohon keringanan waktu hisab. Kemudian keringanan pada hari kiamat. Antum pandang